atau Ceylan atau Ceylon pada kurun ke-17 disenangi pemerintah. Selain peluang perniagaan, mereka juga membawa bersama mereka peribadi yang baik. Satu demi satu penempatan orang Islam dibangunkan, terutamanya di kawasan pesisir pantai. Another masjid, Masjid Abra. Okay. So sekarang berada ni cakap Masjid Kacimala yang kita pergi tadi tu bukan masjid tertua di Sri Lanka. Ada lagi satu masjid yang dia kata. How far is it from here? 1.5 kilometer. 1.5 kilometer Masjid Abra. You're not lying to me, huh? No. Seriously? Wallahi, the old one is Masjid Abra. Because I read in the book this is the oldest masjid. This masjid is the next one. So how we going to go there? It's from bicycle. Bicycle? You're taking a bicycle? You can carry me, huh? Okay. We try. Let's go. Bismillah. Okay, huh? Seperti di Melaka, kehadiran Portugis turut membawa petaka kepada Ceylon, 1.5 kilometer. terutamanya kepada komuniti Islam yang sebelumnya hidup selesa. Dalam bidang politik, agama dan perdagangan, Portugis dan Arab saling bermusuhan. Apabila Portugis semakin perkasa, mereka menghadkan pergerakan orang Islam. Dan lama-kelamaan Portugis yang sememangnya jengkel dengan Islam telah mencipta arahan baru, iaitu menyahkan orang Islam dari kawasan tempat tinggal mereka. Komuniti pedagang yang terancam mula mencari perlindungan di kawasan pedalaman. This is the masjid? Abra. Masjid Abra, there you see the food. Okay, so saya dah sampai lah masjid yang disebut tadi. Masjid yang tertua di Sri Lanka menurut dia. Umur dia lebih daripada 1000 tahun. Lebih sikit daripada 1000 tahun. So, okay. Ada yang percaya masjid ini dibina pada tahun 920 Masihi. Mungkin ketika itu ia hanya bangunan kecil, sekadar tempat menunaikan solat 5 waktu secara berjemaah. Yang nyata, imej Islam memang sangat ketara di kawasan ini. Bahagian dalam masjid ini luas dan selesa, mampu menampung 3,000 orang jemaah. 2 setem kenang-kenangan dilancarkan pada tahun 2013 sebagai memperingati masjid ini dan penempatan awal orang Islam di Beruala. في هذا المسجد خطبة وبعد 5 صلوات والمدرسة يعني مدرسة يدرسون المدرسون في هذا المسجد. مسجد الفاسد العربية مسجد هذا. Menurut Imam Maulawi Ibrahim, dia telah menunaikan umrah sebanyak 25 kali dan haji sebanyak 10 kali. Berkat usaha dakwah imam pertama masjid ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Alim, dan ulama Yaman Syekh Syahbuddin, Beruala menjadi penempatan Islam. Sehingga hari ini, masjid ini dilawati oleh ramai orang Arab,
yaitu J.C. Van Sandem mencatatkan nama Beruala berasal dari perkataan Beruala yang bermaksud lipatan layar, merujuk kepada layar kapal Arab Muslim yang berlabuh di pantai. Tapi bukan orang berketurunan Arab sahaja yang tertarik untuk bermastautin di Beruala. How many times have you been to Sri Lanka? I think 16 times. 16 Yes. times. Oh, so what made you come to Sri Lanka? For holiday. For holiday. The first time. First time. Which was that year? Which year was that? 7 years. 7 years ago. Yes. I'm traveling all in Sri Lanka, from the south to the middle from Sri Lanka, the mountains from Sri Lanka, and the last time I come to Beruala. Beruala, I see. Now, what made you like Beruala? Beruala is a nice place. It's very nice beach. Yes. And very friendly Muslim people. Right. I have so much Muslim people to friend. Yes. When I say you can some doing for me, he do that. They never say no to you. I have here in this area, in this Muslim area, very good feeling.